Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Wolf Logan bersama saya Wolf Logan dan juga pendamping saya yang setia, Manik. Pada kali ini kita meneruskan lagi penorokan urban kita yang entah apa-apa ini. Di mana? Di sebuah kawasan yang berpantai. Yeah. Allah. Assalamualaikum. Banglo ni telah ditinggalkan lebih kurang belasan tahun. Sekarang dah tahun 2025 kan. Pada beberapa tahun lalu saya ada membuat eksplorasi di kawasan ini juga. Tapi bukan rumahnya, tapi rumah yang berdekatan dengan rumah ni. Binaannya tidak jauh beza. Malangnya hari ni kami berdua tak pula membawa torchlight. Mangkuk tu. Tak apa, kita on lampu phone ni. Binaan banglo ni lebih kurang sama dengan banglo yang kami pernah explore beberapa tahun lepas. Cuma lantai dia agak moden. Dia guna tile yang berbentuk macam terazu. Oh, ni tak tahu jadi bilik apa. Ada macam apa, almari makeup ni. Bilik kecil Dan tadi masa kami masuk ni, kami ada terhidu bau yang cukup wangi. Rupanya ada beberapa rumpun pokok pandan. Lupa nak pakai sipar ini, pakai kasut pula. Ini kawasan belakang dah penuh dengan belukar. Ni dia. Tengok. Semua ni pandan. Kunci. Ni penyodok siapa ni? Siapa yang nak kena tanam? Tengok. Semua ni pandan. Tu bila angin bertiup ni ke depan, wangi. Kalau malam-malam tak perhatikan betul-betul, memang seram. Ini bahagian dapur. Allah. Bahagian dapur ni pun agak moden lah. Mungkin tahun 90-an punya binaan ataupun 2000-an. Oh, dia dah ganti tile jenis ni.
Penyapu lidi yang dah bersepai. Yang akan tahi punya buah apa lupa. Buah yang kelawar selalu makan tu, tempat dia bergantung. Ni dia, banyak bahaya ni kawasan ni. Fikir sendiri apa dia. Ni kan nak pusing ke belakang kan. Biasanya banglo macam ni dia ada kawasan belakang kan. Tapi tak apa. Jadi tak banyak kawasan kita boleh pergi kat banglo ni. Banglo yang agak simple. Yang mahal ini pintu ni. Dengan kawasan ni. Posh. Setakat ini sajalah perkongsian kami pada kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Sampai bertemu lagi bersama saya, Wolf Logan, dan penamping saya, Manik, dalam penerokan urban yang lain yang lebih merepek. Assalamualaikum dan bye-bye.